Hey guys, welcome ke YouTube channel kita. Yes. So hari ni kita berada di Taman Park Petaling Jaya. So kat sini kita ada hantar 6 orang kru untuk event sempena dengan Hari Kanak-Kanak. So kita hantar 6 orang kru untuk buat pembersihan dekat sini, okay? So kalau boleh tengok kat sini, ada macam-macam booths, ada macam-macam aktiviti dekat sini. Okay, jom. Okey, selamat tengah hari semua. Hari ni kita daripada SES, kita support event cleaning bersama dengan UNICEF. So far alhamdulillah cuaca sangat baik, sangat bagi kerjasama pada kita. Kita ada kat sini start daripada pagi sampai malam. So overall memang terkawal. Event yang diorang anjurkan sini memang sangat happening dan kita dapat kawal lah situasi dari segi sampah ke apa ke, memang tip-top lah. Kita orang memang take care. Staff-staff kita semua okey, sangat bekerjasama dengan kita punya organizer. So kepada semua yang rasa macam nak perlukan cleaning service, terutama cleaning event, so boleh hubungi kami. Tak semestinya event besar-besar, yang kecil-kecil pun boleh, macam event birthday ke, tunang ke apa-apa saja yang rumah terbuka ke, kita pun boleh support. So jangan lupa contact kami SES untuk more detail lah. Apa komen kita dekat sini, event dia quite best, dan kita rasa tengah hari ni kurang lagi orang-orang yang bakal hadir lah. So yang ramai nanti saya rasa dalam pukul 5, pukul 6 bila dah redup-redup akan ramai parents-parents yang bawa anak-anak untuk datang sini menikmati suasana yang meriah di sini. Okay guys. Hari ni Hai, saya Remy. Hari ni saya berada di Taman Jaya Park dari pagi sampai pukul 10 malam nanti. So inilah keadaan tempat ni. Kerja kita bersih-bersih and clearkan kat sini dan jaga kawasan sinilah daripada sampah. Jadi kita tengah nak buat kerja lah. Kita buat kerja kita semacam ni semua. So kita kena buat kerja kita masing-masing lah. Okay. Saya buat kerja dulu Ya Allah, Keni lapar. Keni nak makan nasi. Tapi Kak Long tak bagi guna duit ni. At UNICEF. Hey.